Hari ni kita ada Exora. Exora ni komplain bahawa dia punya angin dekat belakang rasa sangat slow. Jom kita try guna anemometer. Okey, kita dah on anemometer. Lepas tu kita set blower nombor 4. And then kita letak angin dekat sini. Jadi kita tengok berapa laju angin dia. 4 point something dekat corong tengah. Ini pula bahagian yang paling dekat dengan cooling coil, iaitu cooling coil kat sini dan dia dekat sini. Cuma sama je, dapat 4 point something juga. 4.6. Jadi kita buka dulu kursi belakang dengan semua cover ni, baru kita boleh jumpa cover yang tutup cooling coil dia. Jadi kita dah buka blower dia. Anda boleh tengok blower dia. Habuk dia tebal betul. Banyak tengok kat belah sana. Itu cara buka blower dia lah. Okey, ni Exora. Bocor dia di beberapa tempat lah kat condenser. Okey, yang pertama kat situ, yang kedua kat situ, okey, yang ketiga kat situ. Paling besar lah. Memang tadi kat sini sangat banyak je tumpukan minyak. Oh, ada lagi satu kat sini. Mantap guys. Bocor guys. Okey, kat belah sini lagi banyak lah je. Dah sampai tak nampak dah nak rakam. Okey, kat sini tak ada. Kat sana je ada. Okey, kita dah siap buka. Jom kita bersihkan. Okey, kita dah buka. Nampak dia punya habuk tu banyak. Jadi dia dah banyak yang terselindung. Jadi kita nak kena servis balik. Lepas tu kita pasang balik. Kalau dalam kes macam ni tak perlu testing lah bocor, sebab besar sangat-sangat lah kemungkinan yang tak bocor. On the second thought, kita nak jumpa minyak. Jumpa minyak. Okey, kita kena test bocor. Okey, untuk cooling coil Exora belah belakang tak bocor. Alhamdulillah. Boleh jimat sikit. Kita setakat ni power condenser je dulu. Cooling coil depan kejap lagi kita tengok. Selain itu, bila kita tengok kat dalam kamera, bila kita masukkan dekat blower, tengok kamera dia, tengok kat dalam cooling coil dia, dia punya cooling coil tu agak kotor lah. Jadi berbalik untuk kita buka dashboard dan servis balik, dan kita testing bocor sekali dah alang-alang. Baik, blower kita dah siap cuci. Settle. Jom kita pasang balik dekat dia punya motor. Okey, kita dah buka cooling coil dia. Bocor lah. Bocor agak besar dekat bahagian kanan bawah dan bahagian kiri atas. Okey, ni pun kita akan tukar guna yang original sekali dengan special valve jalan sekaligus. Okey, lepas kita servis, dia punya suhu pula dah. Dia punya tekanan angin dapat 5.4. Mantap. So, kita pergi ke belakang pula. Belakang dapat berapa agaknya? Jom kita teka. Semalam 4.6, hari ini 5.6. Barulah sedap duduk kat belakang. Okay, orang depan dapat cut off. Mantap, 5.6 darjah Celsius. Okey, dapat 5 point something. Alhamdulillah. Jadi begitulah masalah aircon. Tak semestinya satu je bocor, tak semestinya apa yang kita sangkakan tu bocor, itulah dugaan untuk orang yang buat aircon. Jadi apa-apa pun, kalau anda ada masalah aircon, boleh datang ke Skudai Johor atau di Danau Kota KL, Cikgu K.